Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel ular anda. Hari ni kita ada satu misi. Misi kita hari ni nak pergi pindahkan ular sawa yang menjaga telur. Seperti yang sahabat-sahabat tengok pada video yang lepas, apabila masuk bulan 5, bulan 6, bulan 7 ni adalah musim ular bertelur. Jadi jarak kali ni agak jauh, sekitar dalam 50 hingga 60 km daripada tempat saya ni. Jadi walau macam mana pun orang minta tolong, kita tetap kena pergi. Oi. Apa perasaan Poheng bila lama tak buat video? Perasaan tu kadang-kadang bukan tu. Rasa sedih. Sedih. Dah lama tak jumpa dengan kuku kita ni. Gitu. Nak lagi Poheng gerah hama kali. Boleh percaya dah. Apa nak percaya? Ni lah jumpa ni. Poheng kata lama tak jumpa. Dah hari-hari jumpa kedai tu. Tu jumpa bersantai, bukan jumpa bekerja. Gitu. Jumpa bekerja lah. Jumpa bekerja. Tapi rasa sedih tu ada juga deh. Rasa sedih. Walaupun lama tak buat kerja sekali, masa rasa sedih sebab tak sedih lah. sebab tak boleh kerja sekali. Dari kerja sekali. Ni kalau kerja sekali ni kita cakap pun sama esok. Kalau bersantai gini kau. Cakap udah. Baik nak khabar ni. Okey. Set kita ni, set kita Manila je. Bukan set kita. Set kita ni kalau kira hari, okey. Babi, lepas tu boy. Ada kebolehan masing-masing. Contoh pertama, okey. Kalau Poheng pek kata, baik, tolong jahit seluar carik ni. Baik boleh tukar tolong buat. Sebab baik tukar jahit. Kalau baik pula, baik tolong buat meja daripada kayu ni gini-gini. Baik boleh buat. Betul. Lepas tu air pula. Tolong buat semi ni, ikat batu-batu. Boleh buat. Pasang mozaik. Boleh buat. I see. Lepas pada tu aircon rosak. Boy, terus tengok aircon mau apa itu sebab apa tu panas sangat. Dia boleh tolong baiki. Ataupun tambah gas apa itu gitu. Lepas tu ada sana betul tak? Apa Pabe ni? Pabe kalau kata Pabe Poheng ada apa baik? Ada tak segmen boleh tebar pokoknya? Pabe boleh tebar pokoknya. Betul tak? Boleh sebut kak be. Dah saya tak boleh sebab pokoknya lah. Boleh belaka, mana boleh pergi belaka lah. Ada belaka lah. Tapi sel lagi Poheng. Kenapa? Poheng sarang tau. Kita tu pun sekat sel be. Saya kat benda masa. Sekat Cina buta. Mana nak Cina buta? Pilih kau mana nak sel. Gitu. Saya dekat Cina buta. Sekat Cina buta. Alhamdulillah, setelah 1 jam perjalanan sampai juga kita ke lokasi. Tengok ular ke apa ni? Tengok ular. Habis mana tu? Ni nak ceruk pala amir lagi. Nak jalan mana 3 ke ni? Poheng kali tengok macam mandu ni. Memang mandu sawit. Ramai budak-budak. Ingat awak pangai. Awak pangai. Sudah. Duduk sini. Cek ni. Tu dia. Baru lagi ni nampak ni. Sebab kulit dia berkilat je. Jaga. Oi. Sini. Penati dulu. Saya nak boy. Ramai penonton kita ni. Tu, pik. Kapo mu Kamu pun nak anggur. Macam nak ngaku. Oi, kejut aku. Ingat aku benda. Ingat kulit dia tu rupanya sarang anak-anak. Boleh tu apa kau ni? Siapa jumpa? Kerja ladang. Kerja ladang jumpa. Oi. Alah, dia kepala dah. Kepala ke pun. Kepala Kecil bocek. Kecil je. Ada besar kepala lutut ni. Mana telur dia? Ada lagi. Main telur dia.
Tu di tengah tu. Ada kat 30 tu. Oh. Besar tu. Telur besar telur. Jaga tarik ya Arif. Apa ni? Ada meh. Cik ya. Takut bergeluk dekat gini. Telur besar tu ada. Ni, tali tu lepas meh. Oh, telur putih. Comel telur. Atas sekali dia. Patut nak ambil gambar dia. Ya. Atas sikit ni buka sikit. Telur kita ada janing ke? Tengok dia tapi rasa macam baru lagi. Apa dia? Uish. Kecil ya ibu lah. Kecil ya ibu. Berapa butir agak-agak? Dia ada dalam 20 lebih tu. Tahu. Korek dulu. Kalau yang ada dalam tu korek lagi. Korek sikit lagi. Mau kaya begas kau meh. Jaga lajuk. Wah. Mana kepala dia? Masuk sini. Apa dia kekeh je lah dia dekat tu. Kepala dia. Tak apa. Buka luar lagi lah. Jangan tarik tu takut pecah telur. Takut lajak je ni. Slow-slow lah. Ada apa kok terlalu? Mana? Oh, isi ada sawit je bekas. Dia makan sawit. Tu mong. Sabuh mong. Nu kepala dia. Balik duduk sini. Nu kepala dia. Ada. Ya. Oh, tu pada. Tu kepala dia tu. Usik tu. Ibu muda. Ibu ni sekitar umur dalam 5 tahun, 6 tahun. Oh, boleh dah. Ambil ya, ambil dia. Jaga dia, kena undur dia. Tahan je tangan situ dia. Okey, tahan tangan situ. Okey, comel. Ngap. Ber. Beres. Meh. Oh. Kira semua meh. Hari pegang apa dia? Ada benda dah. Boleh dah ni. Ambil wadi dia. Meh. Bil. Tapi nampak macam lama dah dia ni. Tengok body tu macam lama. Oh, tu lah. Jangan paksa meh. Telur. Akak wadi. Ambil telur meh. Akak lembek gitu. Nak kata lama sangat. Agak gitu. Bunyak. Oi. Ya. Mau pergi. Oh, okey. Itu dia. Beres. Woi, dulu ni acok dulu. Oh. Tu. Tambah meh pegang kau meh. Akak ya. Meh, hati jap meh. Ambil gambar lah. Lembik dah. Lama dah ni. Pegang ekor tu, Bai. Gitu. Dah pegang gitu. Meh ni pegang kau meh ni ekor dia. Dia nak pegang. Dah. Bai. Ya. Pegang ekor ni. Oh, tak boleh meh pegang kau meh. Meh. Dah. Kecil ibu. Kau ni sikit cahaya. Dia yang pegang tu. Bai. Ya. Pegang sini. Aduh. Tengok habis yo. No. Ada memang. Okey, Bai. Baik. Mu ke? Dah letak. Tak situ dulu. Boleh letak ni. Boleh. Sipah. 30 dah. Lama dah Kecil ya. Kuruh dah. Kau takut Lembik sini. dah. Tapi takut sini ada pemakanan juga dia. Bah. Boleh. Alah. Ni paling kecil ibu setakat ni boleh tau. Paling kecil paling muda. Ada guys. Biasa besar hati api. Biasa kita ambil. Ni telur sikit ni. Ya, kurang makan. Dah ibu muda. Tapi macam baru lagi. Dah lembek. Lembek.
Dah. Tak apa konsep ni, ya Dah tak apa? balik. Ha? Tak balik eh. Ni balik kita jiru hari kita basuh ni. Basuh benda ni. Lepas tu tutup jangan bagi udara masuk. Lepas tu dia netah balik Kena tahan diri, tak ada ibu. netah lagi ya. Ibu tu kita boleh lepas kan. Biar dia duduk gitu lah. Duduk stokor gitu lah. Dia ular ni nak tempat sejuk lah. Dia telur pun tempat sejuk. Dia bawah lu ada. Kalau pokok belum main duduk dalam pokok. Gitu ya sarang dia. Wei. Lu tengok sarang dia tu. Gitu je buat ah. Ni. Wei, ni. Ini tempat telur dia ni sini. Gitu dia buat sarang. Bijak air jari pagi ni. Oh. Bijak sungguh. Mudah dia. Mudah. Tak ada peluh itu. Apa lama ni je ganas. Payah. Payah. Biasa peluh dulu kita. Peluh dulu. Sebab ibu besar ni ibu kecil je. Tahu kat mana? Kecil je. Ibu kecil. Dah, jom. Jom. Ya. Kak. Mana cok ni? Tu pai Cok. bawa dah pai bawa cok. Bawa cok je. Dah dah. Ni tarikh lama tak lepas ada buat dah tak lepas ni. Tak lepas ada buat dah. Netah dah. Netah dah. Ambil. Jom, wei. Patut mu boleh gak ni. Jom. Ya. Ha? Patut ambil tadi. Tahu ambil. Pesan ni. Oh. Tapi betul dah man jaket dengan aku man. Besar beting lah paling besar pun besar kepala lutut man. Dah letak. Okey, alhamdulillah. Hari ni baik. Senang. Tak sampai 10 minit pun selesai. Tak nak cubit peluh aku. Tak perlu Oh. tak perlu. Biasa berjeruk. Hari buat gitu parang. Oh. Pai boleh buat gitu. Oh. Bukan main. Dia urut pak mengapa dia. Oh. Tapi hari weekendnya kat pai. Tak boleh caiko pun suruh pegang. Dah, kita nak kita nak ambil gambar, bagi je tunjuk panjang. Tambah tunjuk belik gitu. Tak apa pai maaf. Oh. Alasan diterima. Okey lah pada. So itu sajalah perkongsian video kali pada kali ni. So kita jumpa di lain hari lain episod Squad King Cobra Channel. Channel ular anda. Channel ular anda. Saya pun ada. Bye.